Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorok Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kita nak cerita pasal Selangor kali ni. Sebab Selangor sekarang ni dalam krisis performance. Rehatkan head coach di awal season atau di pertengahan season, itu dah boleh jadi rutin tahunan lah untuk pasukan Selangor. Dekat Liga Super sekarang ni, lepas 7 match, Selangor mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. Berada di kedudukan ke-7 dengan 10 poin. Beza 7 poin dengan pendahulu Liga Super Kuala Lumpur City. Dalam Piala FA, jumpa tim Liga Amatur Malaysian University di round of 16. Bolehlah Selangor bantai diorang dengan agregat 12-1. Di suku akhir Piala FA, bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan yang prestasi diorang pun macam yo-yo juga. Kejap okey, kejap tak okey. Dalam match quarter final Piala FA, first leg Selangor berjaya menang 4-0. Hampir-hampir kena comeback dengan Negeri Sembilan, kalah dekat away 2-3. So Selangor menang agregat 6-3. Cuma Selangor ni jangan terciduk lah dekat semifinal dengan Sabah. Kalau tak merasalah main final Piala FA dan bergelar naib juara Piala FA. Performance Selangor pula dekat Shopee Cup nampak promising. Lepas 2 match berjaya seri dengan King of Thailand, Buriram United dan menang sekali dengan Tampines Rovers. Leading grouping dengan 4 poin, tapi jauh lagi perjalanan Shopee Cup ni. Paling teruk performance Selangor dekat ACL 2 pada musim ni. Kalau musim lepas, 6 match grouping, Selangor berjaya menang 3, seri sekali, kalah 2 kali. Collect 10 poin, berada di kedudukan ketiga. ACL 2 pada musim ni setakat 3 match. Kalah semua, gagal collect sebarang poin. Kalah kepada wakil Thailand Bangkok United, kalah kepada wakil Singapore Lion City Sailors dan terkini kalah kepada wakil Indonesia Persib Bandung. Tiap tahun meratip nak main Asia. Bila dah sampai Asia, macam ni je label Selangor. Kalau ikutkan realistik, Selangor dah boleh ucapkan selamat tinggal lah kepada ACL 2. Fokus je lah dekat kejohanan Asia Tenggara Shopee Cup, ataupun fokus je kat tim Mobile Legend, ataupun fokus je meniaga jual jersey tu. Match Persib Bandung bertemu dengan Selangor. Ramai nak aku sembang pasal match ni, terutamanya fans daripada Konoha. Ini match kompetitif pertama untuk kedua-dua tim ni yang claim diorang ni king bola sepak dekat negara masing-masing. Dalam match ni nampak Persib Bandung lebih dominate match dengan counter attack yang berbahaya. Lubuk utama dekat belah kiri Selangor. Selangor pula mudah sangat hilang bola. Lepas 3-4 passes, hilang bola. Player midfield Selangor, Noah Lane, Haikal Lau, Zek Clough tak cukup agresif. Harapkan Moraes, Miki dan Elvin Fortes je untuk attacking. Tapi player lain lambat support diorang. First goal Persib Bandung datang daripada counter attack. Lepas player Persib Bandung clear ball, corner kick Selangor. Adam Alis yang biasanya main defensive midfield tapi dalam match ni main sebagai nombor 10 berjaya skor gol. Puncanya player Selangor lambat tutup space bagi peluang Persib Bandung susun counter attack. At least Zek Clough tu bolehlah buat professional foul, tapi member sendiri tersungkur. Baru je Selangor nak semangat untuk comeback, Haris Haikal pergi belanja Persib Bandung penalti pula. Haris tolak wingback Persib, Federico Barba guna badan. Bagi aku keputusan yang salah dibuat Haris Haikal, sebab si Barba tu tengah struggle nak stabilkan badan dan dia menghadap luar bukan menghadap gol. So option yang terbaik, Haris Haikal relax je lah, covering je. Lepas Persib Bandung skor penalti tu, performance Selangor terus merosot, end up kalah 0-2 dekat away. Baki 3 match ACL 2, 2 dekat home, 1 dekat away. Kena fight untuk collect maksimum 9 poin. At least menang 2 match home, lepas tu harapkan tim lain keciciran poin. Kalau Selangor tak ada menang dekat ACL 2, lagi banyaklah Malaysia tercicir poin MA Rankings. Sebab MA Rankings ni kira by average result match JDT dan Selangor. Kalau JDT dan Selangor perform, bolehlah fight 2 slot ACL Elite dan 1 slot ACL 2. Tapi nampak gaya kena maintain dulu 1 slot ACL Elite dan 1 slot ACL 2. Jangan sampai tak dapat terus slot ACL Elite tu. Itu je untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang pasal performance Selangor sekarang ni? Terutamanya fans Selangor tu lah. Komen sikit dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.